Bulan puasa ni kami selalu kena marah sebab buat delivery kalau guna Lalamove. Lalamove busy weh. Kami tahu bulan puasa ni agak mencabar. Permintaan untuk kuih akok Korea ni pun sangat tinggi. Kalau tak open delivery yang kami hantar sendiri pun, jualan kat gerai untuk customer datang pick up pun dah cukup banyak. Alhamdulillah, syukur dan terima kasih lah korang. Tapi kami tetap juga buat delivery sendiri, hantar sendiri ni sebab niat nak bantu saja, mudahkan urusan pelanggan kita ni. Cuma kami harap pelanggan pun bersedialah ikut syarat yang kita dah tetapkan. Ini syarat dia. Kau tekan pause untuk baca sebab kami nak pendekkan video. Urusan jual beli fizikal di gerai bermula 3 petang. Urusan online, tempah dan hantar ni bermula 7 pagi. Kau text je kami 3-4 pagi pun tak apa. Tapi nanti 7 pagi baru kami akan start reply lah. Nanti kami akan buat video khusus untuk jelaskan benda ni. Apa beza operasi 3 petang tu dengan operasi 7 pagi. Kau stay tune dengan kami, follow kami, save video ni untuk rujukan di masa depan.